Salam guys, selamat kembali ke channel Skyview Fotografi. Kali ini aku nak buat korang berjalan lagi ke Pantai Pelindung untuk tengok mural penyu gergasi. Memang cantik guys. Cuma masalahnya, entah kenapa Google Map suruh aku parking jauh dan berjalan daripada tempat parking kereta lebih kurang 1.75 km guys. So lebih kurang setengah jam juga tu nak jalan. Tak tahulah, mungkin dia nak suruh aku exercise ke apa kan. Padahal ada je tempat dekat parking kat sini ha. Lebih kurang 400 meter je kalau aku parking kat sini. So parking lah dekat Pantai Pelindung ni. Dah jumpa parking, kita pun jalan-jalan lah ke mural penyu gergasi tu sambil tengok keindahan pantai Batu Pelindung. Dah panas, terjumpa pula British Pillbox ni. So ambil peluang dulu lah untuk berteduh sekejap sebelum meneruskan perjalanan untuk ke mural penyu gergasi. So macam dia dulu tentera British nak mempertahankan Malaya daripada serangan Jepun. Sini bahaya sikit kalau nak parking rupanya. Tengok macam kereta ni tu terperangkap dalam pasir. Okey, ini adalah pantai larang kat sini sebab ini adalah tempat pendaratan penyu guys. Mungkin sebab itulah dia buat mural penyu gergasi ni untuk apa namanya, memperingati lah kot, ataupun sebagai simbolik kepada tempat pendaratan penyu di pantai ni. Okey, kita sampai dah, nampak dah. Okey guys, semua. Sekarang ni aku nak cari tempat untuk kita take off. Okey, sekarang ni panas sangat, maklumlah tengah hari kan. So nak cari lah tempat yang teduh sikit. Okey, ni daripada dekat lah macam mana mural dia bentuk tu. Memang cantik. Okey, nampak kat kawasan pokok tu teduh sikit. Okey, aku dah jumpa dah. Okey, kita take off sekarang. Jom kita sama-sama saksikan keindahan mural gergasi Pantai Batu Pelindung daripada atas. So macam mana guys, cantik tak apa ni. So kalau korang datang, pastikan korang parking dekat-dekat sikit lah. Jangan jadi macam aku.
Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Jumpa lagi pada episod yang akan datang. Bye.